Betul ke emas Malaysia disimpan di Bank of England? Kenapa bukan di tanah air sendiri? Kenapa perlu hantar kekayaan negara beribu kilometer jauhnya ke London? Dan yang paling buat orang tertanya-tanya, adakah emas itu masih milik Malaysia? Atau sebenarnya sudah dipegang oleh orang lain? Isu ini sering dimainkan di media sosial. Ada yang kata Malaysia miskin, ada yang kata emas kita sudah dirampas. Ada yang lebih ekstrim mengatakan Malaysia dijajah secara kewangan tanpa disedari. Tetapi, berapa ramai yang benar-benar faham apa sebenarnya yang berlaku? Dan berapa ramai yang sekadar ulang cerita tanpa tahu kebenaran? Hari ini, kita bongkar satu demi satu, tanpa emosi, tanpa propaganda, hanya fakta, logik dan realiti dunia kewangan sebenar. Gudang simpanan emas Bank of England yang dikatakan mempunyai jumlah simpanan jongkong emas bernilai lebih 200 bilion pound sterling atau bersamaan sekitar 1066511600000 guys. Macam mana nak sebut tu? Korang sebutlah sendiri. Jongkong emas yang disimpan di sini dengan setiap satunya bersaiz 28 pound dan berketulinan 24 karat. Jumlah kesemua jongkong emas itu dikatakan seberat 4,600 tan atau mungkin lebih. Gudang ini telah dibina di bawah tanah dengan ketebalan dinding gudang sehingga beberapa meter di bawah jalan raya yang sibuk di kota London. Ia dikatakan berada di lokasi Old Lady of Threadneedle di mana ibu pejabat Bank of England City of London berada. Keluasannya adalah lebih besar dari keluasan bangunan tertinggi di London, Tower 42. Bayangkan, untuk membuka pintu masuk gudang ini, anda memerlukan sebatang kunci bersaiz 3 kaki panjang. Sumber info daripada Infinitos Fakta Terokai Pengetahuan. Ramai rakyat Malaysia terkejut apabila mengetahui bahawa sebahagian rizab emas negara disimpan di Bank of England, London. Nama Bank of England sahaja sudah cukup untuk mencetuskan pelbagai emosi. Ada yang rasa curiga, ada yang rasa marah, ada yang terus membuat kesimpulan bahawa Malaysia sedang berada dalam keadaan lemah dan bergantung kepada kuasa luar. Namun persoalannya, adakah penyimpanan emas di luar negara ini satu pengkhianatan atau sebenarnya satu strategi kewangan bertaraf dunia yang jarang difahami oleh orang awam? Dalam dunia moden, kekuatan sesebuah negara bukan hanya diukur melalui jumlah emas yang disimpan, tetapi di mana dan bagaimana emas itu diuruskan. Emas hari ini bukan sekadar jongkong yang disimpan dalam peti besi. Ia adalah aset strategik, sandaran kewangan dan senjata ekonomi ketika krisis global. Bank of England bukan bank biasa. Ia adalah antara pusat simpanan emas paling berpengaruh di dunia. Di sinilah berlakunya transaksi emas antarabangsa, pertukaran rizab dan urusan kewangan bernilai trilion dolar. Apabila sesebuah negara menyimpan emas di London, ia bukan kerana terpaksa, tetapi kerana akses, keselamatan dan kecairan kewangan. Malangnya, ramai yang melihat isu ini hanya dari sudut emosi dan sejarah penjajahan, tanpa memahami realiti sistem kewangan global hari ini. Lalu lahirlah pelbagai salah faham, cerita separuh benar dan naratif yang menakutkan rakyat sendiri. Dalam video ini, kita akan jelaskan dengan bahasa paling mudah siapa yang simpan emas Malaysia, kenapa ia disimpan di sana, apa manfaatnya kepada negara, dan yang paling penting, adakah emas itu benar-benar selamat dan masih milik Malaysia sepenuhnya. Ini bukan cerita untuk menakutkan, ini cerita untuk membuka mata, kerana kebenaran tidak selalu popular, tetapi ia perlu difahami. Dan inilah kisah sebenar di sebalik persoalan besar. Betul ke emas Malaysia ada di Bank of England? Namun sebelum kita terus membuat penilaian, satu perkara penting perlu difahami terlebih dahulu. Emas negara bukan disimpan secara rawak dan bukan juga diletakkan sesuka hati di luar negara. Setiap jongkong emas yang dimiliki Malaysia direkod, diaudit dan dipantau secara ketat di bawah sistem kewangan antarabangsa. Bank Negara Malaysia tidak menyerahkan emas itu kepada England. Sebaliknya hanya menempatkannya di sebuah institusi yang berfungsi sebagai penjaga simpanan atau dalam istilah kewangan, custodian. Ini bermaksud emas tersebut tidak boleh digunakan, dipindahkan atau disentuh tanpa arahan rasmi daripada Malaysia sendiri. Ramai yang tidak sedar bahawa menyimpan emas sepenuhnya di dalam negara sebenarnya mempunyai risiko tersendiri, risiko keselamatan, risiko geopolitik dan risiko kecairan kewangan. Dalam situasi krisis global, perang, sekatan ekonomi atau kejatuhan pasaran kewangan,
negara yang menyimpan emas di pusat perdagangan antarabangsa mempunyai kelebihan besar. Mereka boleh menukar emas kepada tunai, mata wang asing atau instrumen kewangan lain dengan pantas. Inilah sebabnya London dipetik, bukan kerana kebergantungan tetapi kerana kecekapan. Lebih menarik, negara-negara besar dunia juga melakukan perkara yang sama. Jerman, India, Arab Saudi, Singapura, Switzerland, malah beberapa negara Eropah yang sangat maju turut menyimpan sebahagian emas mereka di London atau New York. Jika perbuatan ini tanda kelemahan, mustahil negara-negara ini sanggup melakukannya. Hakikatnya, ia adalah satu bentuk pengurusan aset yang matang dan berstrategi, selari dengan sistem kewangan global yang saling berkait. Masalahnya, apabila isu ini dibincangkan tanpa konteks, ia mudah dimanipulasi. Nama Bank of England terus dikaitkan dengan sejarah penjajahan, lalu emosi mengatasi fakta. Sedangkan dunia hari ini tidak bergerak atas sentimen, tetapi atas sistem perjanjian dan kepentingan ekonomi. Malaysia tidak kehilangan kedaulatan dengan menyimpan emas di luar negara. Sebaliknya, Malaysia menunjukkan bahawa ia tahu bagaimana bermain dalam gelanggang kewangan dunia dengan bijak dan terancang. Jadi persoalan sebenar bukanlah di mana emas itu disimpan, tetapi siapa yang mengawal, siapa yang memiliki dan bagaimana ia memberi manfaat kepada negara ketika diperlukan. Dan di sinilah ramai terdiam apabila fakta sebenar mula dibentangkan. Akhirnya, selepas semua fakta dibentangkan, satu perkara menjadi jelas. Emas Malaysia yang disimpan di Bank of England bukan simbol kelemahan, bukan tanda kehilangan kedaulatan, dan bukan bukti negara ini miskin atau bergantung kepada kuasa luar. Sebaliknya, ia mencerminkan satu keputusan strategik yang dibuat dengan penuh pertimbangan, selari dengan amalan negara-negara maju di seluruh dunia. Dalam dunia kewangan global, kekuatan sesebuah negara bukan hanya diukur melalui apa yang disimpan di dalam sempadannya, tetapi bagaimana ia mengurus, melindungi dan memanfaatkan aset tersebut ketika diperlukan. Malaysia memilih untuk berada dalam sistem ini bukan kerana terpaksa, tetapi kerana memahami realiti dunia moden yang saling bergantung. Setiap jongkong emas itu masih milik Malaysia sepenuhnya, di bawah kawalan dan arahan negara sendiri. Apa yang lebih membimbangkan sebenarnya bukanlah lokasi emas itu disimpan, tetapi betapa mudahnya rakyat terpengaruh dengan naratif separuh benar tanpa menyemak fakta sebenar. Apabila emosi mengatasi ilmu, kebenaran tenggelam. Sedangkan sebagai rakyat yang cintakan negara, kita sepatutnya menjadi lebih kritikal, lebih berfikir dan lebih berani bertanya sebelum membuat kesimpulan. Isu ini mengajar kita satu perkara penting. Malaysia bukan negara kecil yang tidak tahu mengurus kekayaannya. Malaysia adalah negara yang bermain di pentas global dengan strategi, perancangan dan sistem yang matang. Dan selagi kita memahami fakta, kita tidak mudah diperdaya oleh cerita yang sengaja dicipta untuk menimbulkan ketakutan dan keraguan. Maka soalan terakhir untuk kita semua bukan kenapa emas Malaysia ada di Bank of England, tetapi adakah kita cukup berilmu untuk membezakan fakta dan fitnah? Kerana kebenaran tidak selalu viral, tetapi ia sentiasa penting untuk difahami. Dan inilah kebenaran yang ramai salah faham.